Kalau kita macam aku pernah bersama dengan May dulu, kira aku rasa seronok lah pada ketika tu. Kan? Kumpulan yang aku tubuhkan dengan Abu kerana menjadi berjaya. Ya. Macam tu lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Podcast Show. Macam biasalah kamu. Kalau ikut ke ini episod yang berapa belah, Coy dah lupa. Tapi dulu bila sebut Podcast Show ni, kita yang macam santai-santai. Tapi kita ada orang kata serius-serius sikit. Kita bersama dengan contohnya ilmiah ustaz-ustaz. Kemudian kita bersama dengan kepimpinan-kepimpinan agensi dan sebagainya. Hari ni kita skop baru. Generasi orang kata dulu boleh, sekarang pun boleh. Sebab apa? Genre muzik. Bila muzik ni dia meluah, orang zaman dulu ada, orang zaman sekarang ada, Gen Z ni pun layan muzik kan. Tapi yang cuba bawa kali ni Roma, dia masih lagi tak lari. KKTV ni Perak kan, Kuala Perak macam tu lah. Dia masih tak lari, tapi yang cuba bawa hari ni gegasi Roma. Gegasi rock tanah air kita ni di Malaysia ni. Payah nak nyebutnya. Tapi korang tengok episod kali ni, cuba bawa pemukul drum. Pemukul drum. Okay. Dan lepas ni kita ada episod keduanya, kita ada gitaris pula. Tapi dua-dua ni gergasi. Sebelum nak memperkenalkan tu, kalau tak ada kita punya sponsorship hari ni, tak ada lah kita punya podcast. Podcast kita dibawakan khas kali ni dua rumah. Satunya kopi usang. Semestinya air kita nak minum tu baru letekok tu lega. Dan nombor duanya, kita berkolaborasi bersama dengan ISP ataupun Ilham Sahabat Production. Ini pembekal alat muzik kita hari ni Roma. Kalau dekat Kuala dia bapak segala alat muzik ni. Tu dia. Itu rakan strategi kita atau rakan sponsorship kita hari ni. Terima kasih kepada rakan sponsorship kita. Terus bertemu dengan kita punya panel hari ni. Assalamualaikum Abang Mat Max. Okey, waalaikumsalam Cho Azam. Lama tak berjumpa juga. Kepada penonton, assalamualaikum. Semoga anda semua sihat walafiat andanya. Okey, apa cerita kita pada malam ni? Apakah motif yang nak kita sampaikan? Motif kita. Cho dah standby dah bang. Okey. 482 soalan. 482. Kamu bagi 2,000 pun tak ada masalah. Kamu cakap aja soalan yang macam mana. Tapi kita sebelum kita pergi soalan, kita tanya dulu yang biasa-biasa. Okey. Apa khabar Abang Man? Alhamdulillah, nampaknya Allah Ta'ala bagi kesihatan yang cukup. Alhamdulillah. Kan? Apa ni, cukup serba-serbi semua sekali. Ya. Rambut maintain bang. Rambut kena maintain. Kalau tak maintain nanti dia marah. Okey, apa seterusnya cerita kita untuk malam ni? Sebelum kita menyembang panjang lagi bang. Okey. Mungkin sebab di kalangan KKTV ni merata alam orang tengok. Itulah dia. Yang pertama itu mungkin orang was-was ataupun sangsi. Abang Man ni orang mana asalnya kan? Jadi sebelum kita tahu pasal muzik-muzik ni, kita kena berkenalan dengan diri abang. Okey, aku ni asalnya pokat manja lah, mana lagi. Manja tempat orang hebat tu. Gugusan manja taklah hebat mana. Bolehlah tahan. Bolehlah tahan. Kan? Jadi sekarang menetap di Manja lagi? Sekarang ni di Manja lagi. Di Manja lagi. Di sana lah nak duduk mana lagi. Kan? Ya. Tapi itulah kalau lepas Manja, rumah yang ke lain, rumah lain lepas Manja ni, tentulah Dugurap. Kan? Itu rumah terakhir lah. Kan? Di sini kita cuma satu persinggahan. Kan? Ya, betul. Jadi Cuazam, apa cerita yang nak kita kemukakan pada malam yang indah ni? Ya. Yang pertama sekali, orang kata asas ni tu kan. Kita mestilah kita nak tahu pasal Max, pasal abang. Dulu abang bersama dengan kumpulan Max kan. Macam mana jalan cerita tu, sebab apa? Macam Cok kata pada awal tadi lah kan. Abang ni kira gergasi rock negeri Perak. Sebab banyak lagi bang. Siapa antara negeri Perak yang abang kenal, yang artis yang nama besar? Kalau nak kira, kalau kat negeri Perak ni dia ramai artis rocknya. Ramai penyanyi solo pun ramai. Betul. Kita boleh cakap macam kumpulan Teja pun Perak. Teja Perak, betul. Kumpulan Deriat pun Perak. Deriat. Kumpulan apa tu kumpulan yang nyanyi Terima Kasih tu, Loving Bond pun Perak juga. Ramai otai pun. Kat Perak ni kalau nak katakan, kalau yang solo Jamal pun Perak. Ya. Yang mula Hayat adik-beradik pun memang Perak. Ya, betul. Lagi siapa yang perempuan Yang perempuan ada rasanya. Ni
apa ni, apa ke nama dia pun. Aku nama tadi baru di hujung-hujung nak ingat kan. Penyanyi? Penyanyi perempuan. Oh. Ada juga, ada 2-3 orang Perak. Oh ya. Tapi memanglah kalau dari dulu kan, masa dulu kat Manjui tu kan, memang ada banyak band kan. Banyak band ada kita Manjui Ria lah, itu lain macam-macam. Ya. Termasuklah ada Zura, Abu punya pak saudara tu, M Sarip tu. Betul. Itu Perak lah tu. Tu Perak lah tu. Manjui lah tu kan. Jadi itulah cerita. Ada ramai kat Perak ni, ada ramai. Artis yang melibatkan diri. Tapi suka sangat dia nak menyanyi kan. Tapi apa yang kamu kata tadi? Tapi kan ini cerita benar. Ini cerita benar kamu. 2005. Masa tu Cho masih bersekolah lagi. Okey. Abang Man lah idola Cho dulu. Pasal? Dalam bidang main drum. Benar, ini cerita benar kamu. Satu ketika dulu masih Abang Man masih bersama dengan kumpulan May. Masa tu Cho baru berjinak dengan dunia muzik ni. Cho nak masuk Battle the Band bang. Jadi apa jadi? Balik sekolah, kat tempat tan 5 tu, balik sekolah, angkat TV tong tu, letak dekat tengah Hanjung Roma, pasang VCD player, masa tu May Planet Hollywood. Oh, Planet Hollywood. Ni cerita masa tu umur kau berapa? Itu dekatan 4, dekatan 5 macam tu lah. Budak lagi tu. 16, 17, budak lagi. Panggil kawan-kawan ni. Besi semua duduk rumah kan. Belajar. Ni cerita tak tipu. Tengok macam mana kod Abang Abu pegang. Macam mana Abang rolling drum tu. Itulah, itu detik je. Bila Cho dapat duduk sekali dengan idola Cho dalam muzik ni, Cho rasa macam, terima kasih lah Abang Man. Yalah, kira kalau pada ketika tu lah kan. Ya. Masa ni berubah-ubah kan. Ya. Pada ketika tu, kita perlu main cara yang macam tu. Tapi kalau nak dibawa ke depan, macam sekarang ni, dah tak kena dah. Kadang-kadang kederat pun tak apa nak ada. Tapi boleh lah. Kata orang. Betul. Kalau tak ada penerotan, aku pun guna. Itulah perumpamaan dia. Perumpamaan. Jadi kita kena tahu tu. Jadi kita tu boleh sesuaikan tahun masa Planet Hollywood tu dengan sekarang ni. Tapi kita masih perform, tetap bunyi tu sama je sebenarnya. Tapi cara tu yang berlainan. Lagu pun lagu yang sama yang biasa-biasa orang dengar kan. Kamu mesti ingat lagi lagu-lagu semua kan. Mestilah ingat. Aku dah tahu dah kau mesti ingatnya. Mesti ingat, tapi dulu betul. Bila awak tengok je VCD tu kan. Awak tu macam mana nak jadi macam Abang Man ni. Awak dah pedal tak boleh. Main drum tu macam ni tau. Bukan main silang. Main macam ni. Okey tu. Tapi hati tu teringin nak jadi macam Abang Man. Jadi apa jadi muda? Oi, lepas itu awak dah besar, umur awak dalam 20 itu boleh lah main. Boleh lah ya. Boleh lah, tapi taklah semua lagu kumpulan May tu boleh main. Kira ada kumpulan lah masa tu. Ada lah kumpulan masa tu. Apa nama kumpulanmu kamu pada ketika tu? Masa tu B-Bangers. B-Bangers. Lepas tu awak ingat lagi awak ada seorang lagi Sifu. Arwah dah pun Sifu tu. Dia kata, kamu orang Melayu. Tak usah pakai orang putih. Bobo nama kumpulan orang Melayu. Gitu boleh tukar. Itu cerita pasal Cho lah kau mah. Cerita pasal Abang Man. Okay. Bila sebut pasal Abang Man ni drama kumpulan May kan. Dalam banyak-banyak alat muzik yang Abang Man pergi pilih drum tu pasal apa? Sebab drum ni sebenarnya aku memang minat drum ni dari bangku sekolah lagi. Dari bangku sekolah. Tapi pada ketika sekolah kan, mana ada studio apa semua bagai kan. Tak ada. Jadi apa ni, bila dah kerja kan, barulah ada buka studio dekat Super Kinta tu. Nama studio tu Nina Kimi. Masa tu lah kenal dengan Pak Abu. Itu yang jam-jam dengan dia tu. Ya. Masa tu aku pun tak kerti main lagi. Belum kerti lagi. Maknanya sebelum kenal dengan Abang Abu memang tak ada band? Tak kerti pun? Dia pun main tak ke mana-mana, aku pun main tak ke mana-mana. Kira memang kata orang, yalah kita orang nak jam-jam suka-suka. Ya. Tak tahu pula boleh jadi lain. Tu jodoh tu. Jodoh dipertemukan. Ya. Ini kemudian ditemukan semula. Dia lain sikit. Tapi memang asyik abang minat drum lah.
Memang Bukan minat gitar ke tak bass. ada. Memang Tak ada. drum betul. Ya. Sebab apa kalau meja dulu meja kayu kan, meja sekolah. Ya. Sambal lesut lah papan kayu Ya. meja tu. Oh. Dah kena katuk dengan tangan kan. Itulah ceritanya lah. Yeah. Dulu macam cerita lah masa zaman budak-budak kan. Ya. Tapi sekarang ni tak adalah nak katuk meja. Kan? Ah. Benda lain boleh dikatuk. Tu ceritanya. Jadi apa lagi agaknya yang kamu nak Bila kita tanya kat tu? Bila kita tahu Abang Man dah memang minat drum kan. Lepas tu Abang Man dah berjumpa dengan Abang Abu. Kita nak tanyalah sikit lah kan. Walaupun abang sekarang dah tak bersama dengan kumpulan Meh kan. Okay. Kita tahu sikit lah sejarah. Sejarah. Macam mana abang buat ataupun tercetusnya kumpulan Meh tu? Okey, sebenarnya pada mulanya kan, aku dengan Abu ni selalu jam kat studio tu. Adalah pemain bass lain kan. Okey. Penyanyi pun ada lain. Kita tuntan, tak ke mana-mana perginya pun kan. Boleh lah. Tapi sampailah satu ketika di Perak anjurkan pertandingan macam Battle of the Band lah. Okay. Tapi Abu dia dengan kumpulan lain. Aku pula dengan kumpulan lain kan. Tapi dah boleh main lah sikit-sikit kan. Tapi Abu punya kumpulan pembungkui, aku punya kumpulan pembungkui kan. Jadi pada ketika itu kita orang masih berhubung lagi lah. Masih lagi kalau kita orang ada kenduri orang kahwin ke apa ke, aku dengan Abu jalan juga. Okey. Usahakan kenduri kahwin. Ya, sekolah India pun pergi main. Aku kena katuk seorang-seorang. Abu gelak tengok aku katuk. Lagu India kan. Pasal apa lepas ke sekolah India tu? Tak tahu sama punya deal lah kan. Pergi je lah kan main. Jenuh pula aku main drum pula kat situ. Ya. Aku pun tak faham lagunya. Itulah cerita perjalanan. Jadi bila tercetusnya Battle of the Band tu kan, semua dah berpecah dah. Bawa arah masing-masing lah. Okey. Jadi bila satu masa aku fikir boring juga tak ada main. Jadi aku cari Abu balik. Cari Abu, aku cakap Abu, jomlah kita buat band Abu cakap. Buat band. Apa ni, kita pun tak ada buat apa cakap dia. Ya. Jadi mula-mula Abu tak nak kata. Siapa lagi nak main? Kita kutip-kutip lah siapa. Jadi itulah aku dengan Abu yang mulakan kumpulan ni kan. Okey. Jadi Abu pun bawa lah Yus masuk di dalam kumpulan yang kita orang cipta ni lah. Agak cipta ni. Jadi bila Abu dah dapatkan main bass dia kan. Jadi aku cakap dengan main bass tu kan, carilah penyanyi kan. Dah tu dia pun dapatlah penyanyi yang yang ada pada ketika tu lah. Okey. Kita audition okey jalan. Jadi itu yang tertubuhnya Meh tu. Meh ni sebenarnya aku minta pandangan pemain bass tu lah, nak tahu nama apa. Dia kata apa nak susah dia kata. Pakai aja pangkat yang bernama kan. Ya. Tapi sebelum penyanyi masuk kan, kita orang dah tubuh dah nama tu. Oh. Man, Abu dengan Yus ni ada dah lah kan. Jadi bila suruh basis pergi cari penyanyi, dia bawa Mus masuk. Jadi M tu boleh pakai lah kat tempat aku tu. Ya. 2M Abu tu kan ceritanya kan. Tapi betul ke abang, kalau legend zaman dulu mungkin atas-atas daripada Chor, sebaya dengan abang atau bawah sikit, dia mau panggil kumpulan M-A-Y, dia tak sebut Meh, betul tak? Ada, kadang-kadang ada yang suka panggil Meh, ada yang suka panggil M-A-Y. Kan? Jadi terpulang lah dia orang nak cakap, nak panggil yang macam mana. Yalah. Asalkan benda tu sama yang dia sebut je. Ya. Sebut benda lain, tak marah. Jangan. Jangan. Kamu ingat Chor kan? Nanti terseradung nanti kan. Jadi selain daripada soalan yang kamu nak soalkan kepada aku tu, apa lagi yang kamu teringin sangat yang kamu nak bertanyakan dekat aku ni, yang mungkin kamu tak dapat cerita, tak dapat jawapan, kamu boleh tanya direct dengan aku berdepan-depan. Kawan-kawan yang dah menonton pun tengah mendengar apa yang kita berbualkan. Betul. Sambil tu abang boleh minum rasa kopi usang. Ini kopi usang ni sponsor kita. Memang sedap. Jadi kepada Tokej
kopi usang ni kan. Kopi dia memang tak usang. Rasa dia memang mantui. Kan? Tengok, kita podcast belum habis buat ayuh tengok ini. Tak apa, dalam tu kan 5 kotak dia hantar gitu. 5 kotak je. Cukup lah untuk kita ni. Betul tak? Jadi Cok, apalah lagi yang kamu teringin, kamu nak tanyakan? Sikit lagi pasal kumpulan Mei. Kumpulan Mei, okey. 85, betul? Tahun 1985. 85 belum ada Mei lagi. Belum ada Mei lagi? Belum. 80 apa? 86. 86. Jadi tapi 85 ujung tu kita dah start praktis. Dah start. Cuma belum direkod ke apa? Belum rekod belum apa. Apa benda pun belum. Okey. Bila kita dah berjinak-jinak pada ujung 85 tu, 86 tu kita dah start praktis dah. Kemudian okey. Jadi kerana pada tahun 86 tu kan kita orang praktis jugalah. Arwah Pak Said kebetulan lah kan. Okey. Dia dapat cerita yang juara rock Dewi Suhana Studio ni nak buatkan satu juara rock. Jadi mana untuk satu Malaysia lah. 13 negeri. Habis tu Pak Said nak cari pemenang yang pada ketika yang kita orang semua kalah ni. Dia orang dah pecah dah. Kebanyakannya dia orang main kat kelab kan. Jadi tak dapat dikesan kan. Missing in action. Jadi arwah Pak Said ni pun ajak lah kita orang Mei ni untuk masuk dalam pertandingan tu. Jadi dia orang suruh sediakan 3 lagu, 1 instrumental, 2 lagi yang nyanyi lah kan. Lagu-lagu biasanya kalau kita bawa lagu orang putih lah. Orang putih lagu orang putih 1, instrumental 1, satu lagi lagu Jepun yang kita dah tukar bahasa jadi bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah kan. Jadi kita pun praktis lah untuk untuk pertandingan joro rock tu tahun 1986 tu. Pada 1 bulan 11 1986 masuk pertandingan. Kebetulan pula rezeki tu ada kan. Rezeki tu dah tertulis. Kita jadi Johan lah pada pertandingan tu kan. Di situ kita menapak bertapak keluarlah satu kompilasi album yang mana yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, satu ada satu band undangan iaitu Benmak nak siapkan satu album. Jadi mana satu grup main 2 lagu. Jadi lagu sendiri lah. Lagu sendiri. Jadi kita rekod lah yang tu. Tapi yalah pada ketika tu kita tak ada pengalaman. Pertama dari segi nak buat lagu. Kedua nak buat lirik. Dan tu muzik pula kita kata orang kalau kita nak buat apa kita tercari-cari nak yang macam mana. Jadi first album yang joro-joro rock yang kompilasi ni kerana tak menjadi lagu dia. Kalau aku dengar pun kalau kamu dengar pun aku geli kan. Tapi apabila tapi macam kumpulan yang lain tu dalam tu pun ada juga yang naik kan. Tapi kita memang fail lah lagu kita. Lagu slow pun fail, lagu fast pun fail. Jadi bila masuk album kedua Joro Rock tu kan pengalaman tu dah ada sikit. Menjadi. Jadi itu cara dia. Masuk yang Joro Rock ketiga terus menjadi keluar album solo. Dilema. Dilema. Kalau ikut total kumpulan Mei berapa? 9 album. Kalau nak dikira kan, kalau nak kira album ni, kompilasi ada 4 atau 5? Kompilasi aja ada 1, 2, 3, 4, 5 5 kompilasi. 5. Yang album yang albumnya 9. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. 11 lah. Itu yang Mei punya album aja lah. Kan? Tak ada termasuk kompilasi tu. Jadi daripada situlah kita merangkak daripada bawah ni kan nak menjadi. Tapi kalau nak kira kan perjalanan dia daripada mula-mula tu kan. Aku dengan Abu yang cetuskan Mei ni kan. Jadi kita orang susah payah lah masa tu nak pergi show pun kerana nak mencari funfair pun. Aku dengan Abu naik motor buruk je pergi jumpa tokeh tu.
jumpa Tokey tu nak cari show ni masalah kan. Ya, ya. Tokey tu apek tu bagi 300 aja. Main 10 lagu kan. Pantai aja lah. Adalah 3-4 kerat kat bawah tu kan. Dia bagi 300 dah banyak sangat 300 tu. Abu pun dia boleh gelar. Zaman itu boleh. Zaman sekarang tak boleh. Tak boleh 300. Minyak tol pergi Kuala Lumpur dah habis. Belum singgah minggah lagi, betul tak? Okey. Sekarang abang dah buat Max. Okey, Max. Ini Cho bukan nak puji berdepan. Ya. Kan? Iyalah, kumpulan Mei tu sebuah kenangan lah. Kenangan lah. Sebuah kenangan. Yang Cho respect otai-otai kita dekat Malaysia ni. Macam Cho cakap awal tadi lah. Kumpulan Mei ataupun Max ke, walaupun dia kumpulan baru tapi isi-isi dalam dia semua orang kata legend lah. Gergasi lah. Nama yang dah gah kan. Yalah. Bila abang buat Max, zaman dah digital bang. Yalah. Kan? Mungkin lebih mudah rekod dia. Betul. Tak rupa zaman dulu. Betul. Analog. Betul. Kan? Nah. Jadi abang rasa kepuasan, kalau zaman dulu abang dah rasa rekod analog apa mana susahnya backing track ke apa ke kan? Yalah, betul. Sekarang ni dah digital, boleh ambil tempik. Yalah, betul. Mana satu nikmat ni sebenarnya? Dia sebenarnya kesusahannya kalau kita rekod analog ni kan. Kalau rekod drum contohnya kan. Kalau kita nak rekod drum dah sampai setengah lagu lah kan. Kita nak sambung tu kena cari betul-betul line tempat yang tak ada ganggu bunyi. Itu analog tu Maksudnya kita akan sambung dekat tempat yang kita tengah pukul hit. Dia akan dan rekod kat situ. Jangan ada crash ke simbol ke ada bunyi itu. Kalau tidak nanti sambung tu nampak. Nampak sambung tu. Tapi digital ni dia mudah dia. Kita dapat apa ni, kalau kita dia nak tarik apa semua, kalau tempo tu lari sikit dia boleh tarik kan. Kemudahan dia banyak digital ni kan. Apa ni, macam penyanyi juga. Penyanyi kalau kita dikatakan note dia tak sampai ke apa kan, dia boleh tarik. Kan, tanpa dia menyanyi balik. Macam tu juga drum. Drum ni pun kata orang kalau boleh main A sampai Z tu bagi cantik. Bagi cantik. Bila bagi cantik tu, bila dia orang buat edit balik untuk bagi sedap kan, perkemahkan, cuci-cuci apa yang patut, baru dia jadi sedap. Dari segi sound pula, sound drum tu pastikan kata orang tone tu keluar. Tone tu keluar, jadi senang dia orang nak mixing kan. Nak bunyi tu dia tak lari kan. Jadi boleh kenal lah ketukan tu kan. Tone dia yang keluar tu macam mana kan. Itu yang kepada drama lah. Kalau yang gitar tu Abu bercerita dia tahulah. Sebab dia yang main gitar kan. Tapi kalau drum ni masa rekod dengan Max dulu 12 lagu kan. 12 lagu 2 hari baru siap. Dia lerah ke tu? 2 hari. Kira cepat ke tu? 2 hari, 1 malam 6 lagu kan. Baru siap 2 hari 12 lagu tu kan. Untuk album yang penuh lah kan. Kita ada lagu slow kat situ. Cinta-cintaan pun ada, tapi banyak lebih kepada keagamaan, agama punya cerita lah kan. Ketuhanan punya mesej. Ketuhanan punya mesej lah kan. Macam lagu-lagu fast ni kita masukkan kehidupan ni macam perjuangan dalam hidup ke, apa-apa lebih bagai-bagai lah, lalu kerana keadaan semasa ke, di dalam lirik yang ada dalam lagu. Tapi kalau dengarkan dari segi muzik kan, sebab dia dengan Mei dia konsep dia metal juga. Tapi bunyi tu dia agak lain sikit sebab gitaris Mac lantaro. Dia lantaro bunyi dia lain. Jadi kalau dia session mana-mana pun kan, bau Max tu ada. Max punya bau tu ada. Semua apa ni lagu ni semua lan rekod semua. Drum pun semua kita orang tak ada pakai session. Max tak ada pakai session. Recording tak pakai session juga? Tak ada pakai session. Kita semua main sendiri. Kan. Kebetulan macam AG sebagai penyanyi kan, dia pun tak ada masalah lah kalau pasal pitching yang note yang tinggi-tinggi dia tak ada, memang key dia tinggi. Key dia memang tinggi. Paling tinggi berapa dia boleh pergi? Dia kalau lagu-lagu mus tu dia boleh bawa lah. Dia boleh bawa.
Nyaring dia, halus dia, pitching dia tak pecah. Kira senang nak rekod tau. Senang nak rekod kalau macam tu kan. Tak ada banyak kerja lah kan. Itulah cerita pasal Mac tu. Cerita yang lain. Jadi cerita dia, kesimpulan dia, abang suka mana? Zaman analog ke zaman sekarang ni? Digital? Kira okey. Kalau analog dengan digital ni dua-dua aku suka. Dia suka lah. Sebab apa? Sebab apa? Masa analog, digital tak ada. Aku sukalah analog tu. Apa tak? Bila ada digital? Tapi pula, bila ada digital, dalam digital tu ada analog. Kita boleh nak pakai analog, nak pakai digital. Ada dua-dua kat situ. Kita pilih kita nak yang mana yang satu. mana kita suka selesa lah. Itu ceritanya kan. Itu dia. Jadi lain pertanyaan Lain-lain. takut kamu terlupa. Ya, kan? sebab Chow tahu, abang ni selain daripada main drum, abang boleh juga cipta lagu. Boleh. Kan? Boleh. Ada juga lagu-lagu yang abang cipta kan? Ada. Macam mana abang, minat abang ni sebenarnya abang kata memang main drum. Tapi pasal apa abang nak cuba juga buat lagu? Sebenarnya minat tu memang main drum kan. Tapi dulu tau. Dia cerita dulu sebelum aku main drum tau. Okey. Biasanya aku pergi lepak dekat kelab-kelab yang ada band lah kan. Okey. Kadang-kadang aku menyanyi. Aku menyanyi. Masa tu tak kerti main drum. Okey. Aku menyanyi. Satu lagu, dua lagu je pula. Malam besok ke, malam lusa ke, aku datang nyanyi lagu, dua lagu. Jadi lagu tu bukannya aku nak jadi penyanyi. Okay. Sebab dah cuba nak jadi penyanyi, tak boleh pergi. Yeah. Dia nak drum tu juga. Dia nak ngatuk juga kan. Jadi tentang lagu tu pula, lagu ni sebenarnya aku pun tak pernah buat lagu sebenarnya. Tak pernah nak buat lagu, tak kerti macam mana nak buat dah lagu. Dapat ilham melodi tu bukan senang. Dah tu tak kerti nak tulis lirik macam mana. Tapi sekarang aku dah boleh buat lagu dan boleh buat lirik. Kan? Jadi cuma aku tak ada belajar dengan sesiapa membuat lagu ni. Janji boleh main chord lah, main gitar lah, boleh main gitar. Carikan chord dia tu. Melodi akan datang sendiri. Okey. Ataupun pertempuran ke kalau lagu heavy kan. Ya. Tentang kehidupan ke, tentang ketuhanan ke, kita boleh tengok pada keadaan melodi. Dia sesuai dengan lirik yang macam mana. Tapi biasanya tahulah sekarang ni kebanyakannya lagu cinta. Tak habis-habis cintanya. Kamu tengok lagi 2-30 tahun kan lagu cinta juga yang orang nak dengar. Betul. Tapi Chow satu je. Chow suka ni koma. Kalau koma tengok kebanyakan lah, kalau koma dengar betul-betul kumpulan rock ni, memang muzik dia nama pun rock kan, thrash, metal semua. Tapi sebenarnya kumpulan rock paling banyak lagu-lagu yang bersifat teguran, nasihat, ketuhanan, betul tak? Betul. Kalau ikutkan lirik dia betul-betul sebenarnya ada maksud tersirat di tepi tu. Betul. Kalau sekadar dengar melodi, memang orang tak ada hayati lirik, dengar sekadar lagu lah. Sedap lagu ni. Betul. Kan? Macam tu lah. Betul. Tapi kalau dia hayati melodi dengan lirik tu, orang tahu lagu ni maksud ini. Jadi orang betul-betul dapat masuk dalam jiwa. Betul. Lagu tu kemana arah dia? Kemana arah dalam jiwa kita ni? Biasanya kalau lagu-lagu cinta digerang, tak adalah, janganlah buat yang meleleh-leleh sangat kan. Sampai ngantuk tidur kan. Tak lalu. Betul tak? Jadi itu iklan kan. Betul. Iklan kena ada. Kadang-kadang iyalah, kalau kita buat podcast macam ni pun iklan mesti keluar. Mesti kena ada. Kalau tidak macam mana? Jadi itu tentang lagu tu kan. Tapi kebanyakan lagu ni kalau aku buat, kalau lagu fast biasanya aku buat tentang kalau tulis lirik tentang kehidupan lah. Ataupun sikap seseorang ke, ataupun perjuangan dalam hidup ke. Lirik-lirik yang macam tu kena lagu fast. Mana pula lagu fast cinta. Tak mahu. Ada cinta. I love you apa semua bagai. Mana mau. Betul tak? Dia gelap betul lah tu kan. Tapi bila abang cerita Robby tu, zaman rock ni kita tahu macam-macam. Dulu satu Malaysia pun pernah dilanda kontroversi pemain rock kena gunting rambut. Betul. Bagi pendek apa semua kan. Jadi kebanyakan orang pandang kita ni yang berjiwa rock ni bang. Orang akan pandang budak ni tak guna ni. Tak boleh pakai ni. Betul. Macam mana abang hidup zaman tu bang?
Sebab sebelum tu nak tanya abang menjadikan muzik sebagai kerja sepenuh masa. Sebenarnya tertubuhnya Mei ni kan. Bila aku dengan Abu buat Mei ni kan. Macam Abu dia ada kerja dia berniaga kan. Yang lain pun ada kerja masing-masing. Macam aku ada kerja kan. Aku kerja kat satu pejabat depo Zaman muda dulu. Tapi dalam pada itu pun mainlah masa tu Mei tu dah ada kan. Tapi selepas 2 tahun terlalu sibuk kan. Lepas album Hakikat tu kan, show-nya medang show-nya seminggu 3-4 kali. Jadi aku terpaksa resign lah. Apa kita nak menyusahkan orang. Jadi aku concentrate untuk main muzik. Tapi kalau aku tak nampak lorong tu, muzik tu nak pergi ke mana kan, kan aku still kerja lah. Tapi aku dah nampak lorong tu. Okey, lorong ni boleh ke sana. Boleh berjaya menyeberang ke sana kan. Jadi aku berhenti lah sini. Kita jangan jadi tamak. Yang ni pun tak, yang sana pun tak. Betul. Betul. Macam Jadi mana yang soalan yang Cokabar tadi tu. Abang hidup di zaman rock memang fenomena satu Malaysia lah masa tu. Band ini. Pada ketika tu yang paling banyak yang tumbuh rock ni tahun 90-an. Macam-macam kumpulan yang keluar. Macam-macam nama. Kerana ialah masa Mei kan. Masa Mei yang ada pada itu Lavender, Search, Wings. Itu yang ada lah. Tahun 90-an pula masuk ekspedisi ada. Ekspedisi. Aku kalau nak sebut nama kumpulan ni, aku pun tak ingat dah. Banyak sangat. Betul. Dengan Lestari, dengan Square, semua ada lah. Spoon, apa semua kan. Bagi-bagi nama ada kan. Memang banyak. Macam cendawan lepas hujan. Itu ceritanya. Abang boleh hidup zaman tu kalau orang kecam apa ni rock rambut panjang. Yalah, kalau orang nak kecam dari segi apa pun, kita bukannya pergi merompak menyamuk. Betul-betul. Kita main muzik, mencari rezeki. Itu pun benda yang kita suka buat. Main muzik. Siapa tak suka main? Kamu pun suka main. Jadi jom kita sama-sama main muzik. Kamu kenapa kamu main drum? Semua kamu ada minat. Jiwa tu ada. Betul. Bukan kita buang masa tak tentu hala. Bukan buang masa. Bukannya kita duduk buah pokok melabun yang kosong-kosong. Buat apa? Betul tak? Betul lah tu kau dah kata macam tu kan. Pasal apa kamu gelak? Kamu jangan gelak. Kalau kamu gelak, aku pun gelak. Kan? Jadi apa lagi persoalan yang kamu muskil yang selama hari ni kamu nak bertanya tapi tak dapat nak diluahkan dengan kata-kata? Semua orang tahu Abang Man bekas Mei, kumpulan Gegasi. Yalah. Tapi Abang Man dah pilih jalan baru bersama Max. Max pun menjadi. Alhamdulillah. Sana sini show. Lepas tu dia punya progress dia rancak lagu ada je. Lepas tu Abang Man pula dalam media sosial pun aktif. Itu kena itu. Orang tengok live apa semua. Itu salah satu platform lah kan. Betul. Yang kita kena create sendiri. Kalau tak ada platform, tak ada jambatan, macam mana kita nak merang ke sana? Ya, betul. Kena ada platform. Jadi apa yang nak sampaikan di sini? Dengan umur abang yang macam ni dah legend, dah otai. Tapi abang masih lagi kerja kuat. Macam saya cakap lah. Kesimpulannya nak bagi kita nampak, nak bagi abang nampak. Abang dah duduk, dah satu nama Gegasi besar Malaysia. Lepas tu abang dah keluar, abang buat pula kumpulan baru. Dengan umur abang yang macam sekarang, abang show sana sini, abang mikir sana sini, abang rekod sana sini. Apa yang buatkan abang tu kuat sebenarnya? Itu yang Cho nak gabarkan. Dia sebenarnya macam ni. Allah Ta'ala dah bagi kita kesihatan yang secukupnya. Baik. Ditambahkan dengan rezeki yang Allah Ta'ala dah atur siap-siap. Seseorang-seorang tu rezekinya akan macam ni. Kita tak boleh nak mengelak dah. Memang dah ibarat percaturan dalam hidup seseorang tu memang dah ada dah. Kan, susah, senang ke apa ke, pahit, manis semua ada. Kan? Begitu juga dengan kata my music. Kalau Allah Ta'ala nak ambil kesihatan kita, sekejap je. Allah, ya. Sekejap je kita jatuh sakit. Kita tak boleh nak main dah. Tapi Allah Ta'ala bagi kita
peluang untuk kita meneruskan kejayaan kita sebagai seorang pemuzik, mencari rezeki, kan? Bukan je kita buat benda tak elok. Iyalah, betul. Itulah, ini semua Allah Ta'ala punya percaturan. Kalau dia tak ada memberi kita kesihatan secukupnya, apa semua, kita tak boleh buat apa. Kita pun tak berbual macam ni pada malam ni. Ya, betul. Kan begitu, Coh? Betul itu, tepat Coh setuju tu. Coh setuju tu. Tapi abang ada kekuatan tu, selain daripada keizinan daripada Yang Maha Esa tu, semestinya lah kerana minat. Ini semangat kita kan? Ini semua Allah Ta'ala punya kerja. Ya, dia bagi tenaga, dia bagi kesihatan yang cukup. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih lagi lah. Kalau kata orang, kalau setakat nak main drum tu, satu konsert besar 2 jam, tak ada masalah, insyaAllah. Dahsyat 2 jam boleh lagi bang. Boleh. Respect lah, Coh, respect. Kamu pun boleh. Belum tentu ya bang. Bila abang sebut macam tu, abang kongsi sikit, apa tips ya bang abang boleh jadi macam tu? Dia sebenarnya dia tak ada tip yang susah sangat. Main kita ni, kita main santai je. Kita main relax, tak payah kita nak beria sangat. Kalau beria sangat, kita nak, ibarat kita nak tunjuk kita ni bagus. Padahal kita bagus, ada lagi yang lebih bagus. Ya betul. Dia tu bagus, ada lagi yang bagus. Dia takkan habis memang. Takkan ada yang bagus. Betul. Allah Ta'ala yang bagus. Dia yang mengatur segalanya. Sama ada kamu nak jadi bagus atau sebaliknya. Jadi di dalam apa yang Allah Ta'ala dah susun untuk kita tu, kita laluilah jalan tu, ngak mana sampai dia macam mana pun tetap mesti ada penghujung dia. Kan? Jadi kita teruskan perjuangan kita, jangan henti hingga ke peluh yang terakhir. Kalau main muzik mestilah berpeluh kan. Tapi kalau kamu nak main 2 jam pun boleh. Jangan main, kamu duduk je kat drum tu. 3 jam pun kamu boleh main. Dahsyat tu. Kau tengok bila rockers bercakap kan. Bukan apalah. Walaupun dia rockers tapi dia ada punya pesanan pada kita tu ya. Sikit bang, sikit. Tadi kita dah tahu dah. Abang kata macam mana tips apa semua kan. Ya. Bila kita jumpa legend ni, kita nak tahu macam mana dia boleh jadi tajam, jadi orang Perak kata kuter. Di dalam permainan muzik. Tu kan ada tips tu. Ketuk Tang tajam tu aku ada confuse sikit lah. Apa yang tajam tu, Coh, sebenarnya? Tajam tu maksudnya, Coh. Pandangan yang tajam ke? Bukan. Apa yang tajam? Dia punya permainan dia tajam. 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 Kena pak, sharp ini, tempo apa ini. Tajam yang itu. Katalah. Kamu ni buat aku confuse lah, Coh. Jadi tip dia tu. Okay. Sebab Coh pun main muzik juga kan. Coh rasa tak puas. Macam mana ni? Serasi lah. Yalah. Coh ngam dengan bass gitaris semua dah ngam sekepala kan. Tapi main tak apa, tempo lari, beat tak kena apa semua. Macam mana disiplinnya seorang legend? Dia macam ni lah ya. Kalau kita main live dengan kita recording ni kan, kita tak boleh samakan. Pertamanya, kalau kita main live, kita main by heart. Kita tak baca note kan. Jadi of course lah, pada kita main tu ada sikit selet ke, tempo sikit lari ke, tapi kadang-kadang macam penonton dia tak tahu benda tu pun. Player dia yang tahu. Ataupun rule tu tak betul ke apa ke. Kita dia yang tahu. Kita bukan recording, kita live ni by heart. Jadi apa yang kita rasa nak buat, itu yang keluarnya. Kita tak boleh ikut macam mana yang kita rekod dekat album. Kan? Sebab itu dah disusun dah. Dia ni macam recording juga. Kita recording ni ikut apa yang kita rasa nak buat. Bila kita main live, kita by heart, kita ikut apa yang kita rasa nak buat juga. Jadi basicnya memang dah ada dah dekat apa ni yang kita rekod. Tapi mungkin dia ada improvise kat situ. Kita tambahkan ke, atau ada korang sikit ke apa ke yang berlainan sikit daripada yang apa yang kita rekod. Itu maksudnya. Maksudnya ketika main tu kita sebagai player kena peka lah. Kita kalau kena rasa macam ni, lari tokok sikit. Kalau ialah macam player semua, kalau dia punya kata orang chemistry tu dah cantik kan, dia tahu nak pergi mana. Ada silap ke, ada apa ke, tapi jangan berhenti je. Dia jalan macam tak ada apa-apa yang terjadi kan.
Tapi benda tu memanglah sikit je pun. Ya. Kita bukan recording beria sangat, kan? Ya. Kita main live Nak ni. menghiburkan. By heart. Kita janji orang depan penonton happy, terhibur, boleh banging sama-sama. Ya. Itu ya orang dah. Okay. Ah, Legend punya ni kau mah. Legend punya peringatan. pendapat akulah. Tapi kalau kamu ada pendapat lain tu, kamu sampaikanlah, aku dengar pula. Kan? Mana lah tahu kok kamu ada pendapat lain kan? Cok tak pandai main macam abang. Aku pun tak ada pandai mana. Kalau aku pandai, ada yang lebih pandai lagi. Itu dia legend kau mah. Itulah legend punya jati diri. Kau katakan. Iyalah memang betul lah pun. Kita tak boleh kata diri kita ni hebat. Sebab ada yang lebih hebat. Ya. Yang lebih hebat tu pun atas dia ada lagi hebat. Ada lagi, betul. Yang hebat-hebat ni tak ada terhad kata orang. Di atas ada atas. Itu ceritanya kan. Jadi janganlah bangga diri kita rasa kita ni dah cukup hebat. Tak, sebenarnya tak. Ada lagi yang lebih Itu hebat. penting tu. Itu penting. Sebab setengah orang zaman le ni dia cepat sangat rasa diri tu tinggi. Cor dulu nyari. Nyari nak rasa diri Cor tinggi. Yalah. Bila Cor dah pandai main drum tu, Cor hampir-hampir nak masuk band antarabangsa. Jadi apa jadi? Metal Ekoi. Metal Kumpulan band Metal Ekoi. Ekoi. Lain macam nama grup tu. Nyari Cor nak jadi drummer tu. Jadi apa jadi? Tak ada lah Cor. Mata lingkup tu Metal lingkup tu. Habis tu Metal Ekoi tadi. Mata lingkup lah tu dah tak jadi. Kan? Apa dah jadi? Selain daripada watak legend ni, dia merendahkan diri, disiplin dia tinggi. Walaupun macam Joe kata di awal tadi lah, Abang Man sudah lagi tidak bersama dengan kumpulan legend itu, kumpulan Meh. Tapi kita boleh ambil ciri-ciri legend kita, Abang Man kita, yang mana orang kata kalau bersama dengan media-media ni saling menutupi. Kalau ada masalah apa-apa tu, demo saling menutupi. Itu kita kena jagalah, kena ikut perangai legend tu. Kita hari ni suka je anak muda duduk depan kamera, buruk orang tu, buruk orang ni. Kita tak nak itu. Kita ikut perangai. Tengok legend masing-masing menutupi. Sekarang Abang Man dah bergerak dengan Max apa semua. Abang Abu pun dengar cerita dah ada Abu and Friend. Abu and Friend, dia ada Abu and Friend dah. Kan? Tapi abang, ini mungkin emosi sikit lah. Okey, silakan. Ini emosi sebab secara jujur lah. Bila Cor tengok kumpulan Gergasi yang Cor sangat idola tu runtuh pada ketika itulah. Dengan sebab Cor memerhati daripada mula sampai Cor dah besar. Yalah. Itulah 4 sosok tubuh dalam kumpulan Meh tu yang Cor memang kena. Cor rasa macam ketika tu banyak dah band lain tukar player. Tapi kumpulan Meh masih lagi sama. Walaupun berganti vokalis, tapi ganti vokalis B pun meletup. Ganti vokalis C pun meletup. Kan? Maknanya kekuatan kumpulan Meh tu pada player lah, pada Cor nampak kan. Tapi bila berlakunya pengunduran diri abang, satu Malaysia bergegur. Yalah. Tapi soalannya kita dah move on. Yang Cor nak tanya kepada abang, ada tak sedikit kenangan manis abang yang abang rindu bersama kumpulan Meh? Dia sebenarnya kenangan manis ni banyak. Yang pahit pun banyak. Kan? Jadi kalau dia balance kira kontra lah tu. Yalah. Kan, mana ada yang baik semua. Mesti ada yang tak baik semua. Tapi walau macam mana pun kira kalau kita macam aku pernah bersama dengan Meh dulu, kira aku rasa seronok lah pada ketika tu. Kan? Kumpulan yang aku tubuhkan dengan Abu kerana menjadi berjaya. Macam tu lah kan. Pemain dah jauh juga perjalanan dia bersama dengan Max. Boleh kata dia dah hampir pusing semenanjung Malaysia dah dengan Max kan. So, kita support lah itu Max tu. Meh pun kita tetap juga support. Sebab apa, kita satu Malaysia je. Bukannya kita nak ke mana-mana pun kan. Cerita dia
Habis dah tamat di situ. Tamat di situ dah. Tamat di situ. Jadi ada Tapi nak tanya abang pula. ada lagi. Ada lagi. Kamu kata dah tamat. Bukan cerita pasal yang kisah silam dah habis dah. Silam dah habis dah. Okay. Okey. Abang boleh main drum. Boleh main drum. Okey. Abang buat lagu. Okey. Lepas tu abang boleh nyanyi. Boleh lah sikit-sikit. Kita nak dengar nyanyi sikit. Nyanyi dalam sebelum yang keempat yang Cok nak sebut tu. Lagu apa aku nak nyanyi? Yang abang pun nak nyanyi lah. Dalam kumpulan Mac ke? Ataupun Max ke? dalam Mac aku nyanyi serangkap je pun. Kan? Kalau dalam Mac dulu aku nyanyi satu lagu lah, Bergegas Gunung Rindu. Itu yang saya nak dengar. Hei kamu ni. Sikit lah. Hai, ada ribut tak? Ribut ada? Okey. 3, 4. Ada tripo pula dah. Bergegar segunung rindu bila kau nobat cintamu itu. Nur gusar hilang berlalu, kasih tersemai di lubuk hatiku. Okey. Itu yang boleh aku nyanyi. Kalau kamu suruh panjang lagi, aku tak larat lagu, angin tak ada, aku bukan penyanyi. Kan. Jadi tapi itu nombor 1 main drum. Lepas tu buat lagu. Lepas tu boleh nyanyi. Yang ini best. Yang ini best. Ni apa boleh pula? Berlakon tu orang darah kita buat itu buat ini. Tapi hidup lah. Action aja lah. Kalau kita dah mati pun jangan kita nak berlakon. Apa yang hidupnya, kamu pun satu lah, Cong. Kita tengok abang punya lakonan. Silakan. Iya ke? Cerita apa? Itulah tahun berapa tu? 94? 94, 95 kot? 95. Tapi boleh bang, lakonan tu hidup bang. Hidup. Rasa macam, tak ya bermain ni. Kalau sekarang dijemput untuk menjadi pelakon, sudi tak? Apa salahnya kalau kena dengan jumlahnya? Ini kotak aku dengan Abu pun boleh. Aku berdua dengan dia aja. Tapi Abang Abu dulu handsome lagi daripada abang. Memanglah dia ibaratkan gadis-gadis berebut. Tengok dia kalau tak dapat salam dengan Abu kan, teroyak terus. Ada. Keluar air mata terus. Nok juga Abang Abu lah. Endak juga tak dapat teroyak. Itu dulu. Sekarang Abu yang teroyak kalau tak dapat salam. Dah terbalik. Itu apa ceritanya tu? Kita nak tengok lakonan abang lah. Weh. Amboi. 3 orang pula tu. Alangkah nikmatnya relax di sini sambil mematikan bidadari-bidadari bermain-main di tepi pantai. Kenapa Uncle Charles tak terfikir nak buat kelab macam ni dulu? Uncle Charles tu tak kreatif lah. Bu, awak tu cium kat aku lah. Bukan kat kau. Kat aku. Aku yang paling smart. Mesti dia dah senyum dekat aku. Hai. Marilah, Bang. Bagi kita lah. Ada can kita. Jom. Abu ada girlfriend tak? Jangan bohong. Muka macam ni tak pernah ada girlfriend? Nak jadi boyfriend Julia? Kalau nak, pergi terjun ke laut. Buat apa? Test. Tak kuasa aku. Kau pergi terjun sendiri laut tu. Alahai, sorry lah Abu. Julia cuma main-main aja. Jan. Rini dah ada boyfriend ke belum? Belum. Kalau belum, bolehlah abang buat application. Borak application tinggal satu je, bang.
Kalau abang nak, cepat-cepatlah. Ha. Apa ni? Jadi Cho nak tanya, Okey. abang memang gatis sejak muda? Tak ada sebenarnya watak tu suruh, Ya. suruh buat macam tu. kan. Ya. Kita apa yang pengarah cakap itu yang kita buat. Tapi abang memang suka? Kalau tengokkan watak tu boleh lah kan. Tapi aku suka kalau watak-watak jadi orang jahat. Kan? Tapi jawab puji lah Conan tu menjadi. Jadi ya. Itu yang Cok kata sebenarnya sosok tubuh abang ni memang ditakdirkan, dikurniakan bakat. Tak semua orang ada tu bang. Belakang semula jadi ya. Bakat semula jadi. Dahsyat bang. Rindu tak nak berlakon? Rasanya kalau berlakon tu kalau dia orang nak panggil tu kena dengan apa ni penggerahnya kan. Mas kahwin tu. Mas kahwinnya kena boleh je kalau setakat nak lakon untuk 3-4 scene tu boleh tak ada masalah. Jadi untuk bomoh ke kan. Kan. Kan nak watak orang itu juga. Tak nak lah watak macam tu kan. Watak macam tu dah miang sangat dah. Itu ceritanya. Okey lah Komo. Abang Man. Okay. Sedar tak sedar, kita dah nak sampai penghujung dah. Penghujung dah. Sampai penghujung dah. Jadi di penghujung ni mungkin serius sikit lah. Okey. Kan macam Cok kata tadi, penyokong peminat fanatik ni lah yang masih lagi cakap yang tak sepatutnya. Yalah. Berkaitan abang dengan kumpulan yang lama kan. Dan penyokong fanatik yang baru pula. Yang masih support abang dengan Max untuk menantikan Max lagi dekat show di merata-rata alam kan. Yalah. Apa ucapan abang kepada mereka? Okey, kepada penonton semua juga peminat-peminat rock tanah air, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bagi support kepada Max. Walaupun kita ni ibarat sebuah kumpulan baru. Iaitu kita orang ni ada 4 orang, AG, saya, Lantaro dan Blonde. Blonde ganti Din lah. Blonde ni dia ex-basis kumpulan Gigil kan. Ya, betul. Sekarang ni dia dah jadi main tetap untuk Max lah kan. Tapi kepada kawan-kawan jugalah, kawan-kawan yang kenal, juga yang tak kenal, yang dekat dan yang jauh, terima kasihlah yang bagi support kerana ada masa nanti kalau mungkin Max akan sampai tempat kawan-kawan semua, datang ramai-ramai, kita enjoy sama-sama. Boleh lepak sekali. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Itu yang paling penting tu. Betul. Support Max. Tak kira di mana pun Max buat show, kalau boleh sampai. Sampai. Banging sama-sama. Jalan kaki pun sampai lah. Tapi tak tahulah lepas show sampai ke ataupun bulan depan kan. Tengoklah keadaan kan. Selain daripada itu, apa perkembangan terbaru Max? Mungkin ada nak buat album baru ke? Untuk buat album baru sekarang ni kita dah ada satu album penuh. Mungkin kita akan buat pun 1 atau 2 single lah kan. Yang kita akan buat masa akan datang ni kan. Tapi lambat lagi lah, baru rancang kan. Jadi kawan-kawan tunggukan. Nanti dapatlah lagu-lagu baru nanti. Slow satu, lagu fast satu. Itu wajib. Wajib. Nak binging? Betul. Kebanyakan lagu Max siapa yang reka bang? Kebanyakannya One ada buat lagu. Masa dia bersama Max. Tapi dia tak ada dengan Max dah. Lantaro pun ada buat lagu. Aku pun ada buat lagu. Lirik pun aku ada tulis. AG pun ada juga. Itu je lah. Itu kekuatan Max tu. Kemeluhan semua boleh buat tu. Kita tak ada ambil lagu-lagu daripada komposer luar, tak ada. Kita buat sendiri. Benda yang senang. Dah jadi lagu. Jadi lagu. Ubur lirik. Na tu aku pun tak tahu. Lagu lah tu lirik dia. Macam itulah Cok kan.
Okey, terima kasih banyak. Cho ambil kesempatan ni ucap terima kasih banyak kepada Abang Man. Sama-sama. Sudi nak datang ke studio kami KKTV. Ya. Abang Man satu nama yang sangat besar di negeri Perak dan juga Malaysia lah, senang cerita. Lagi satu aku belum habis nak cakap ni. Dan boleh. Aku nak terima kasih kepada sponsor kita ni. Kopi apa tadi kamu kata? Kopi Usang. Kopi Usang. Kopi Usang. Terima kasih kerana sponsor untuk apa ni kita punya podcast pada malam ni kerana Di Kuala Power. Di Kuala Power. Tapi memang sedap dan padu. Lagi satu lagi apa tadi yang sponsor kita? Kita punya alat muzik, pembekal alat muzik kita. Pembekal alat muzik siapa? Ilham Sahabat Production. Ilham Sahabat Production. Terima kasih juga kerana bagi kesempatan kepada kita orang sponsor ini Ini 5 kotak hantar orang tadi kan? Betul. Nanti aku bawa lah balik sekotak. Kan? Boleh minum sampai minggu depan. Dia senang cerita Abang Man. Kalau nak datang ke Kuala, nak main muzik, kita pergi ke studio Ilham Sahabat Production tu. Di mana? Di BHP. Oh, BHP. BHP orang cari dia senang je. Cari dia KWSP. Ada setentang tu ada BHP kat situ. Oh, dia PP juga ya? Okey, boleh. Nak minum kopi, pergi kedai Kopi Usang. Kopi Usang. Kopi Usang di mana? Kopi Usang cari dia Pasar Raya Ku. Oh, ingatkan dekat rumah. Dalam internet. Ingatkan dekat rumah Usang. Dah pada ronjang rumah Usang bukan buat kopi. Kenapa Usang di ujung mana? Dia nama dia Kopi Usang. Dalamnya tak Usang. Dalam tak Usang, cita rasa baru. Betul. Aroma lama, cita rasa baru. Itu aku setuju. Jadi itu jaga nak cerita. Lepas tu nak ucap terima kasih lah. Sama-sama. Kan, kalau ikutkan abang, tak maunya legend nak datang ke studio KKTV ni. Aku ni bukan apa, Cok. Aku ni kalau kawan-kawan ni kan, yalah. Aku ni suka berkawan. Ya. Dengan semua sekali. Termasuklah dia tu kan. Aku ni suka kan. Betul nak kawan tu. Kita ni biar beramah tamah dengan orang. Ya Allah. Buat baik yang elok. Saja dengan you. Lepas tu cakap jangan yang merepek-repek macam kena tom yam kan. Tapi malam ni Alhamdulillah. Kita sembang cantik. Betul. Santai kan. Ibarat tak ada apa-apa yang berlaku. Betul. Kita nak yang terbaik semua. Ya, betul. Kepada sponsor-sponsor semua, kopi dengan studio ni, barang-barang muzik ni, terima kasih banyak-banyak. Lain kali sponsor lah lagi. Kalau Cho Azam akan buat KKTV nak buat apa-apa kan, jangan lupa sponsor tu. Itu penting tu. Kan, itu aku nak cakap. So doakan abang terus sihat. Terima kasih. Dikurniakan anak. Jangan. Ingatkan dikurniakan anak. Takkan bayar ni nak hantar anak ke sekolah rendah lagi. Manalah tahu kalau ada rezeki. Boleh ke? Amin. Dia beri kekuatan minda untuk menghasilkan lagu-lagu baru, karya-karya baru. Ya. Sampaikan salam Cho pada sahabat-sahabat daripada kumpulan abang, kumpulan Max. Dan ada rezeki kita jumpa lagi abang. Okey. Sebelum kita balik, kita kasih belasah lagu dulu macam. Lagu apa? Tanya lagu apa lagi? Led Zeppelin. Boleh. Balon aja. Moh kita. Amoh kita. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast. Terima kasih.